Hang iblis, hang nak jadi baik apa benda? Assalamualaikum gang, welcome back to Uncle Petai Channel. Untuk video kali ni aku nak review tentang satu anime yang berkaitan dengan dunia iblis. Bukan dunia iblis, sebenarnya iaitu Tougen Anki. Aku akan bagi pencerahan untuk anda semua, iaitu maksud Tougen Anki ni sebelum kita review tentang anime ni. Okey, Tougen ini daripada Tougenkyo. Maksudnya daripada perkataan Jepun, Tougen ini melambangkan tentang tanah kedamaian, tanah syurga dan tanah orang cakap bersembunyi di sesuatu tempat. Okey, An itu adalah kegelapan, misteri, dan Ki adalah demon, iaitu iblis lah. Jadi kesimpulan untuk perkataan Tougen Anki ini, iblis bersembunyi di sesuatu tempat di tanah perdamaian ataupun di tanah syurga yang dikatakan bumi inilah. Jadi nak masukkan dalam cerita ini tentang manusia dan juga iblis berlawan dalam dunia yang moden, masih tidak tahu di mana yang kata baik dan di mana yang kata buruk tentang manusia dan juga iblis ni. Panggil tetap pilot. Apa dah mereka? Cakap India dah. Okey, aku teruskan dengan anime ni lah. Okey, anime ni mengisahkan tentang watak utama protagonis dalam cerita ini. Main karakter ini nama dia Ichinose Shiki. Okey, Shiki ini dia adalah Oni lah. Maksudnya dia adalah demon, iblis yang ada dalam cerita itu. Dia ni nak kata baik, tapi ada sifat iblis dalam diri dia. Jadi nak mulakan daripada episod yang pertama ini, dia ni ada bapa ataupun orang cakap bapak dia ni seorang manusia, dan dia sendiri pun rasanya diri dia ni manusia. Dia masih tak tahu lagi identiti dia ni sebenarnya dia adalah iblis dalam dunia itu. Jadi Shiki ni dapat satu trigger, iaitu ayahnya mati. Ayahnya mati dibunuh oleh manusia, dan manusia itu dipanggil sebagai Momotaro. Okey, Momotaro ini adalah keturunan, ikut daripada legenda cerita orang kata Jepun punya sejarah. Demon ini bermusuhan dengan Momotaro. Jadi nak cerita dalam Tougen Anki ini adalah keturunan demon menentang dengan keturunan Momotaro. Momotaro ini adalah keturunan yang memburu iblis lah, kaum iblis. Jadi mereka ni memainkan peranan yang penting untuk berlawan dengan demon ini. Jadi dalam dunia yang moden ini, keturunan Momotaro ini, mereka ni ada kuasa, mereka ni ada kelebihan, mereka ni ada power untuk kalahkan iblis ni. Macam-macam lah mereka guna. Nak kata magic pun tak macam magic, lebih kurang macam magic jugalah. Tapi ini bukan cerita isekai, ini adalah cerita seinen lah. Maksudnya dia ada cerita yang agak unsur-unsur macam pembunuhannya dahsyat, darah sana sini. Hampa boleh tengok lah cerita ni. Aku rekomenkan untuk untuk cerita ni, dia macam dark ke thriller, tapi dia ada sedikit komedi lah di antara Shiki dengan kawan-kawan classmate dia ni. Jadi Shiki ini dihantar dalam satu akademi. Dia bukan akademi, dia macam persatuan. Maksudnya mereka ini, kelompok kaum iblis ini bersembunyi di dalam satu tempat. Jadi disitulah macam aku terangkan daripada awal, itu adalah Tougen lah. Maksudnya Tougen ini tempatnya bersembunyi lah dalam tanah kedamaian, itu adalah bumi. Jadi mereka ni orang cakap melarikan diri daripada Momotaro ini. Dalam masa yang sama, mereka ini plan untuk membuat macam orang kata nak jadi baik pun tak sangat. Mereka sebenarnya nak hidup bebas, mereka nak hidup tak mau kacau lagi manusia. Sebab era sekarang ni tak macam eranya dulu. Maksudnya dulu ni iblis ni memang memburu manusia, membunuh manusia dengan kejam apa semua. Tapi dalam era yang moden, dalam cerita ini, mereka ni nak hidup bebas. Tapi Momotaro, mereka ni nak singkirkan iblis ni secukup-cukupnya. Mereka bagi mereka, iblis tetaplah iblis. Mereka ni tak ada niat untuk berubah, untuk jadi baik. Itu adalah sifat semula jadi sebagai seorang iblis. Jadi Momotaro ini, mereka mempunyai ramai anggota berbanding dengan anggota daripada kaum iblis inilah. Jadi peperangan ini berlarutan daripada dulu sehingga zaman era yang moden ini. Okey. Shiki ni dia masih lagi tak tahu sama ada dia ni buat pilihan untuk jadi manusia ataupun jadi iblis. Nak buat pilihan pun betul-betul dah jadi iblis dah. Tapi dia masih lagi tak tahu kat mana yang orang kata nak tunjukkan yang iblis ni baik ataupun iblis ni jahat.
Jadi anime ni dia sampaikan dekat kita yang menunjukkan yang keturunan Momotaro ini daripada susul jalur manusia ini adalah orang yang jahat lah. Mereka tak nampak lagi. Maksudnya mereka tak nampaknya iblisnya era sekarang ini dalam cerita itu sudah berubah nak jadi baik. Jadi mereka ni mulakan pembunuhan sampai sekarang. Maksudnya mereka anggap yang iblis ni tak boleh berubah. Tak boleh ada perubahan langsung dekat sifat semula jadi tu. Jadi Shiki Ichinose ni, Shiki ini dia cuba nak sampaikan dekat geng-geng Momotaro ni, geng-geng manusia ni, dia ni adalah orang yang baik lah. Dia masih, walaupun dia demon, walaupun dia iblis, dia masih ada sifat yang baik tu. Itu cuba dia nak sampaikan adalah dalam cerita ni. Oh my god! Wow! Tapi aku tengok memang best sebab dia punya fight scene dia tu memang padu gila. Dia guna blood. Maksudnya dia guna darah, teknik darah lah. Macam orang kata Jujutsu Kaisen ni, mereka gunakan teknik Domain Expansion. Mereka ni dalam cerita Togen Anki ni, mereka menggunakan teknik darah. Maksudnya ada masing-masing mempunyai teknik masing-masing lah kelebihan yang mereka dapat. Puak demon ni. Shiki ini dia ada darah keturunan daripada iblis yang orang kata padunya pure punya iblis lah. Itu yang ada dalam cerita ni lah. Kira Shiki ni kira dia masih tak tahu lagi yang dia ni keturunan mana-mana iblis, mana-mana mai punya yang kuat ni. Jadi dia menjadi ancaman yang besar lah terhadap geng-geng Momotaro ni. Momotaro ni pun ada power juga, mereka ada kuasa juga, mereka kira macam ada kelebihan yang mereka guna teknik-teknik untuk membunuh iblis ni. Nak kata keseimbangan yang mana kuat, yang mana tak kuat ni sama. Cuma lebih kepada Momotaro. Sebab Momotaro ini, mereka ini mempunyai anggota yang ramai berbanding dengan anggota kaum iblis ni. Dan geng-geng anggota iblis yang dalam cerita Togen Anki ni banyaknya terkorban. Tak ada lagi yang kuat. Maksudnya hang kuat, tapi hang bila di training, bila training kuat, hang mati. Banyak pelapis-pelapis baru. Masih dalam orang kata intern lah. Jadi Cikgu Mundano ni adalah sensei mereka lah. Dia ni rekrut lah untuk mereka ni belajar dalam nak kata akademi, tak akademi sangat. Belajar dalam orang kata persatuan mereka ni lah, untuk jadi strong, untuk jadi kuat untuk menghadapi Momotaro ni. Jadi mereka ni pun ada jenis geng-geng peninjau, geng unit-unit penyerangan, unit medical punya unit. So mereka ada unit-unit mereka sendiri. Okey lah, kira macam ada strategi untuk berperang lah, atau untuk defend, untuk berubat dan sebagainya. Dan cerita ini fokuskan antara Momotaro dan juga demon. Itu yang aku nampak lah. Dan aku rekomen dekat hampa, anime ni boleh dia kata untuk hampa layan-layan. Okay. Si kali ni dia agak lain macam sikit sebab dia adalah pada kaum iblis lah. Dia ni cuba nak sampaikan dekat Momotaro ini dia nak jadi baik lah. Agak mustahil lah sebab pemikiran Momotaro ini, mereka bagi mereka yang hang iblis, hang nak jadi baik apa benda? Betul tak? Hang nak jadi baik apa? Sebab itu sifat semula jadi hang. Hang adalah jahat, hang adalah demon, hang adalah pembunuh manusia, hang adalah musuh alami daripada zaman dinosaur. Betul? Jadi benda ni agak mustahil untuk mereka terima yang demon ini nak hidup dalam zaman yang moden ini, dalam era yang orang kata era yang maju ini, hidup sebagai orang yang berdamai, nak hidup bersama dengan manusia. Itu agak mustahil bagi pemikiran seorang manusia yang Momotaro ini, daripada keturunan mereka ini. Memang mereka tak boleh nak percayalah yang Shiki ini menunjukkan yang dia nak berubah. Dan puak Momotaro ini pula, mereka ini ditunjukkan sebagai macam villain pun ada. Dia macam One Piece lah. Aku bukan nak samakan One Piece, aku cuma nak bagi contoh lah. Macam Marine ini nampak macam penegak keadilan justice, tapi dalam masanya sama hang korak. Dan Lanun pula dia anggap baik sebab menolong orang ramai, menolong rakyat-rakyat yang menderita. Dia macam Luffy lah. Luffy sebagai pirate hang boleh tentu hantar pirate ni jahat. Jadi dia cuba nak sampaikan ini adalah cerita pirate yang baik, Marine itu jahat. Macam itulah lebih kurang lah. Dia nak kata puak Momotaro ini adalah puak yang jahat dan puak iblis ini adalah puak yang baik. Dan mereka masih berlawan sehingga sekarang. Masih lagi tak tahu apa puncanya mereka berlawan ini. Mereka tahu lah punca itu daripada moyang mereka lah sampai sekarang ni. Dan mereka nak membasmi keturunan iblis ni. Dan iblis tak mau lawan dengan mereka ni. Cuma mereka nak protect diri mereka sebab mereka nak hidup dalam zaman ini untuk sebagai orang yang berdamai lah.
Sebab itulah maksud Tougen Anki ni. Okay guys, setakat tu saja untuk review anime Tougen Anki ni. Anda boleh tinggalkan komen dekat ruangan bawah dan tekan butang like dan share dan tekan butang subscribe. Dan kita dekat sini juga kita mengongsikan pendapat-pendapat dalam cerita ini. Dan juga saya akan review untuk anda semua tentang anime-anime dan juga manga-manga update yang semasa, dan kita akan bincangkan tentang isu semasa juga. Mungkin di next video lah. Okay guys, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Adios.